Pernah tak kereta rosak tiba-tiba, anak pula sakit tengah malam atau gaji belum masuk tapi duit dah tinggal cukup-cukup makan je. Masa tu baru kita sedar yang hidup ni bukan cuma perlukan pendapatan, hidup perlukan persediaan. Ramai orang 20-an sampai 40-an fikir dana kecemasan ni untuk orang gaji besar je. Sebenarnya salah je. Orang yang gaji biasa-biasa lah paling wajib ada dana kecemasan. Sebab bila kecemasan datang, kita cuma ada dua pilihan je. Sama ada nak guna duit simpanan atau terpaksa berhutang. Dana kecemasan ni ibarat airbag kewangan. Kita tak minta kemalangan berlaku pun, tapi bila hidup bagi kita hentakkan, dialah yang akan selamatkan kita. Jadi macam mana nak mulakan simpanan macam ni? Yang pertama, tetapkan sasaran. Simpan sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan kos hidup. Kalau belanja bulanan RM2,000, sasaran dana kecemasan adalah RM6,000 hingga RM12,000. Yang kedua, asingkan daripada duit harian. Jangan campur dengan akaun gaji. Sebab bila dampak duit tu, nanti tangan pun mula rajin ringan nak guna. Yang ketiga, simpan di tempat yang mudah dicairkan. Dana kecemasan bukan tempat kejar untung tinggi. Yang penting mudah akses, stabil dan boleh digunakan bila-bila perlu. Yang keempat, guna hanya untuk kecemasan sebenar je. Macam kereta rosak, sakit, hilang kerja, upgrade phone, shopping, bercuti tu bukan kecemasan. Dan yang kelima, kalau dah guna, top up dah semula perlahan-lahan. Sebenarnya, dana kecemasan boleh dibina dalam dua bentuk je. Satu, duit tunai atau akaun simpanan untuk kegunaan segera. Yang kedua, aset mudah cair seperti emas sebagai backup jangka sederhana. Emas bukan pengganti penuh duit tunai, tapi emas boleh jadi pelindung kewangan keluarga bila kita perlukan sokongan. Sebab tu, ramai mula simpan emas sedikit demi sedikit. Bukan untuk kaya cepat, tapi untuk bina simpanan yang lebih kukuh, lebih berdisiplin dan lebih bernilai dari masa ke semasa. Dengan akaun Gap Public Gold, tuan-puan boleh mula serendah RM100 je. Sikit-sikit, lama-lama jadi aset. Hari ni mungkin 100. Esok-esok boleh jadi grand emas yang selamatkan keluarga anda. Saya Wahida, Dealer Aktif Public Gold di bawah rangkaian G100 yang diasaskan oleh Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i. Bimbingan saya percuma, insyaAllah. Misi saya mudah je. Bantu lebih ramai keluarga bina simpanan kukuh, kurangkan beban hutang dan capai kebebasan kewangan. Kalau anda nak mula simpan emas sebagai backup kewangan keluarga, anda boleh rujuk video yang tersimpingkan atau klik link bio saya. Jom kita kaya dengan emas. Niatkan simpan emas sampai mampu keluarkan zakat. Emas, pasport kekayaan kita semua.